Aku simple lah. Aku sebenarnya dalam hidup ni kan, tak ada siapa pun manusia yang boleh kawal kau. Okay. Aku percaya benda tu. Sebab masa dulu pun ramai orang tak percaya dengan aku. Dan peduli orang tak percaya dengan kau. Sebenarnya kau kena percaya diri kau sendiri. Betul. Sebab aku berpegang pada Naruto punya anime. Aku sangat peminat Naruto. Sebab bagi aku Naruto adalah anime yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Masashi Kishimoto. Okay. Aku tak lupa lah. Tapi tu lah Kishimoto punya anime kan. Kenapa aku cakap macam tu kan? Kalau ikutkan daripada awalnya Naruto ni, Okay. kalau aku beritahu lah sebab aku bagi mudah faham lah. Analogi lah. Analogi dia lah. Yes. Naruto dia adalah orang yang paling tak ada support system kat dalam Konoha. Betul. Dibenci masyarakat. Dia kan sebabkan dia tu kan syaitan serigala kan berikut 9. So apa yang aku belajar daripada situ adalah, tapi dia tak pernah benarkan apa orang mempengaruhi influence dia. Kalau kau perasan, Okay. Faham. dia sangat delusional loh. Kalau kau tengok awal-awal dia sangat delusional. Nak jadi Hokage. Faham. Jadi Mat, sebab tu kau kena percaya diri kau. Kalau kau tak percaya diri kau, siapa nak percaya? Siapa nak kau nak harapkan siapa percaya lagi? Yeah. So